Acara yang pertama tadarus Al-Quran, kuis Ihya Ramadan dan juga kuis jelajah ilmu. Dengan ini cikgu mempersilakan Cikgu Nik Kamarudin Kasim bersama barisan pentadbir untuk menyampaikan sijil kepada murid-murid kita. Dipersilakan. Okey, yang ini agak ramai, jadi kita ambil dahulu sijil, lepas tu beratur ke depan ni baru kita ambil gambar. Kita ambil gambar seseorang lah, kita ambil gambar ramai-ramai nanti. Okey, dipersilakan Ardini Nazifah, Nur Aina Husna, Nur Alisha Fatini. Nama yang cikgu dah panggil terus datang depan. Siti Kaila Hanan, Siti Nur Adawiyah, Nur Adriana Arisa, Nur Shazwana, Nur Tiara Liana, Cik Nur Anis Hidayah, Nur Aisyah Amni, Nur Aulia Izzatul Nisa, Nur Dia Afrina, Sofia, Wan Nur Jannah, Ainur Mardia, Nur Adili Nafisa, Ummu Syakah Raisya, Nik Amanda Safia, Nur Ashbahiyah, Nur Ibnatu Sumayyah, Rabiatul Adawiyah, Damia Arisa, Fatimah Raudah, Lubna Hana, Nik Nur Amalia Ashikin, Nur Kasih Rania, Putri Amalin Sofia, Nia Falisha, Nur Afia Amnan, Thank you. Itu. Nur Afifah Husna, Nur Fakira Irdina, dan Nur Aina Nabiha. Okey, itu peserta-peserta yang telah menyertai bagi pertandingan tadarus Al-Quran. Dipersilakan semua peserta tampil dalam kertas untuk sesi gambar. Seramai 32 peserta yang telah menyertai tadarus Al-Quran Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Terengganu. Ambil gambar dulu. Ada dua lagi. Seramai 25 peserta yang telah menyertai kuis ini. Okay. Seperti tadi juga ambil sijil dan juga tunggu di hadapan. Kita akan bergambar secara beramai-ramai. Okey, dipersilakan Nur Alisha Fatini, Siti Kaila Hanan, Siti Nur Adawiyah, Nur Shazwana,
Tiara Liana, Cik Nur Anis Hidayah, Nur Aisyah Amni, Nur Aulia Izzatul Nisa, Nur Dia Afrina, Wan Nur Jannah, Ummu Syaikah Raisya, Ni Amanda Safia, Rabitul Adawiyah, Dania Alisha, Lubna Hana, Nur Kasih Rania, Putri Amalin Sofia, Mia Felicia, Nur Ibnatu Sumaya, Ardini Nazifa, dan juga Nik Nur Amalia Asyiki. Baik, kuis hingga Ramadan ini telah berlangsung pada 6 Maret 3, 2026 secara online. Selama 25 minit kita telah menyertai bagi program ini. Okey, yang ini kita ambil lagi satu ya. Ambil lagi satu sijil. Program yang kedua baru kita ambil gambar. Okey, dia silakan lagi sekali Nur Alisha Fatini. Yang ini program diberi nama Kuis Jelajah Ilmu. Nur Alisha Fatini, Siti Nur Adawiyah, Nur Aulia Izzatul Nisa, Nur Dia Afrina, Lubna Hana, Putri Amalin Sofia, Nur Syazwana, Ummu Syaikah Raisya, dan juga Siti Kaila Hanan. Okey, baik. Itu adalah bagi dua program yang telah berlangsung secara online, iaitu kuis Ihya Ramadan dan juga cabaran kuis jelajah ilmu. Baik, dipersilakan peserta-peserta Mandi Putri untuk sesi bergambar.